Menarik, tema dia kali ni tak sama macam tahun lepas. Tahun ni dia buat semi buffet. Baru-baru ni saya dijemput ke Lumen Hotel. Lokasi dia dekat Jalan Tokong, Kampung 2. Tak jauh daripada Kampung Ulu, tak jauh daripada Jonker Walk. Tema dia tahun ni Anjung Selera Istana. Yang tak faham, semi buffet ni dia ada menu utama kita kena pilih. Yang first ni nama dia Istana Nusantara, yang kedua ni Istana Klasik. Menu ni kita kena pilih salah satu. Yang selebihnya yang banyak-banyak tu itu buffet. Boleh makan sepuasnya, boleh tambah sepuasnya. Kerabu banyak pilihan, sambal pun banyak pilihan, sup-sup pun ada, bubur pun ada. Banyak pilihan, boleh cuba semua. Untuk early bird, harga seorang RM90. Dia start 5 hari bulan Februari sampai 18 Februari. Untuk date tu sahaja yang early bird tau. Kalau selepas daripada date tu, harga dia dah RM118 tau seorang. Untuk kanak-kanak dan warga emas, RM85 nanti. Ada tak yang pernah masuk Lumen Hotel ni? Hotel ni cantik tau. Dia bangunan lama, lepas tu dicantikkan, dijadikan hotel. So sambil makan dekat sini boleh tengok suasana hotel yang cantik. Boleh save ataupun kontak terus. Nombor nanti saya akan tulis dekat hujung video. Saya letakkan sekali dia punya flyers, boleh rujuk. So tahun ni nak makan semi buffet, boleh pergi dekat Lumen Hotel. Satu lagi, kalau nak jimat kena early bird. Okay, bye.